okay guys, ladies and gentlemen. Okay, so sekarang saya nak buat analisis berkaitan dengan Proton E-Emas 5 Premium dengan Pro 2 QVE. Okay, kita nak tengok daripada sudut sebab range price dia ni almost the same, nak dekat-dekat lah, tak jauh sangat. Gap dia dalam juga 10,000 je, macam gitu, 10,000 ataupun less than that. Okay, so kita tengok dia punya harga biaya awal. Okay, kalau kita tengok daripada segi Proton okay, Proton Emas 5 Premium. Okay, so kita ada harga on the road tanpa insurans 72,800. Okay, promo launch 69,800 sehingga 31 Januari 2026. Paket nilai tambahan, charger rumah, pinjaman 1.9 selama 5 tahun 1.99 5 tahun. Okay, which is murah Okay, kalau tak dalam masa lebih kurang 8 tahun atau 9 tahun dia 2.2 ataupun 2.3% lah. Okay, depend pada bank. Alright, okay. So paket nilai tambahan data internet 5 tahun, potongan trade-in. Kalau ada kereta, boleh trade-in dalam rebate, dapat rebate RM 1,000. So road tax setahun RM60. Okay, so bila you tengok dalam QVE pula brosurnya, okay, harga on the road tak disebutkan, harga promonya tak disebutkan, tapi tak silap saya 80,000. Okay, which is the mahal sikit. Okay, so battery as a service, sewa battery as a service. So you punya risiko rendah. So apa bateri ni, bayangkan bateri, you kena bayangkan bateri yang you boleh charge. Dia ada tamat bateri yang you boleh charge kan. Kalau you beli bateri biasa yang boleh charge, rechargeable bateri, so benda tu dia akan ada masa-masa untuk downgrade dia. Okay, tapi itu tak ada masalah. Pasal apa? Antara Proton dengan Pro 2, dia ada waranti. Okay, so Rotek tak sebutkan. Okay, harga QVE tidak tercantum sehingga sulit membandingkan, namun model bateri sewa biasa menurunkan harga pemulihan awal. So harga 80,000 lah. Teknologi pula. Okay, so dia tak sebutkan. Okay, alright. So kesimpulan QVE lebih unggul dalam hal teknologi terkini dan konektivitas lah. Okay, lagi better lah. So apa sebelumnya comparekan QVE dengan Emas 7. So Emas 7 menang sikit, tapi you have to pay more, lebih kurang 20,000 extra. Okay, Emas pula, Emas 5 ni dia cuma dia ada kamera 360, which is good lah. So nombor 3, model kepemilikan bateri. Kepemilikan bateri best as service, sewa bateri. Okay, keuntungan tidak ada biaya sewa bulanan. Okay, so keuntungan produk QVE pula, harga mobil lebih murah di depan. Okay, di depan dia lebih murah di depan. Okay, harga QVE lebih murah di depan. Okay, performa bateri dijamin, tidak perlu khawatir degradasi atau pergantian. Inilah sebenarnya kelemahan kereta EV. Tapi Pro 2 ni dia dah cover. So you nak ganti, nak resale, you pergi pada Pro 2. Okay, bateri okay, nilai jual kembali lebih stabil. Bermakna Pro 2 ni kalau dia pakai, you nak jual balik kereta you, Pro 2 ni malah you dah kumpul duit, you dah untung kan. Faham tak? Kalau daripada segi perancang kewangan unit amanah, bila you dah pakai Pro 2 kereta elektrik lah, so ada penjimatan kan. So tak boleh you simpan dekat dalam bank, dalam unit trust lah. Okay, unit amanah. So you lock duit kat situ, cost maintenance, apa benda, duit penjimatan petrol, duit cost maintenance, semua you simpan dekat unit amanah. You kumpul duit, pada satu masa you bayar lamsam pam. Okay,
Tapi kalau katakan you pakai produk QVE ni pula, tak kisah apa semua, sama juga konsep dia tu, you boleh bayar terus. Cuma kat sini you kena sewa bateri. Ia tak dapat pemilikan penuh. It depend pada you. Tapi kos untuk nak menggantikan bateri-bateri yang bermasalah tu, you dah boleh ada penjimatan, you ada backup lah. So kalau kat sini matematik dia menang dekat QVE. Sebab apa? You tak takut tentang downgrade kan dia punya bateri. Tapi you have to remember, dekat emas ni pula, emas 7 ke emas 5 ni, emas 5 7, dia ada waranti. You jangan takut. Dia 8 tahun ke 160,000 kilometer. Bermakna 8 tahun ataupun 160,000 kilometer, whichever. It depend pada penggunaan you. Kalau setahun dia pakai 20,000 kilometer, darab dengan 8 tahun, bermakna 160,000 kilometer, right? So kalau kat situ adalah bermakna anda tak berapa pressure sangat. Faham? So dalam 8 tahun, kalau you ada kos penjimatan, you boleh simpan. Biasa kalau nak pergantian semua bateri, bukan 20,000 ke 50,000 ataupun 20,000. So kalau you biasa jimat duit, you kena simpan duit untuk menabungkan unit amanah lah. You kena gabungkan. Okay. So catatan model sewa bateri bisa menguntungkan bagi yang ingin menghindari risiko degradasi bateri dan biaya pergantian di masa depan. Nampak? So nak ganti bateri, lebihkan kos dia 20,000 ke 50,000 untuk pada masa depan. Dia ini untuk nak play safe. Produk QVE adalah play safe. Selamat lagi lah. Tapi you kena ingat, emas ni pula dia ada waranti selama 8 tahun. 8 tahun Okey. Kalau katakan sebelum saya nak pergi lebih jauh lagi, jom kita pergi buat analisis terhadap kalau katakan sewa bateri sebanyak 275 setiap bulan. Okey, so katakan sewa bateri 275 setiap bulan dekat Pro 2 QVE 275. Okey, 8 tahun berapa 8 tahun? 8 tahun 8 kali dengan 12 berapa? 96. So bermakna you ada 96 bulan. Okey, 96 bulan. Okey. Berapa persen? Okey. Ini kalau you pakai P emas yang premium Okey, you tengok P emas yang premium. So RM275 you tak perlu bayar leasing. Nampak? You tak perlu bayar leasing. Katakanlah you nak kena ganti bateri lepas 8 tahun. 8 tahun bermakna 160,000 kilometer. Ibarat you kena ganti bateri lah dekat P emas tu. Okay. So you ada duit backup. So apa? RM275 ni dekat Pro 2 you kena bayar. Setiap bulan you sewa bateri kan. Tapi kalau you letak dekat unit amanah, you ada duit backup. Tetap you ada duit backup 44,000. So means that gap dia antara 20,000 ke 50,000 untuk pergantian bateri. You tak pressure sangat lah sebenarnya. Okay. Sebab apa? You nak pakai kereta Proton ataupun Pro 2, dua kilang tu ada kat Malaysia. You tak pressure. So kalau you nak tukar bateri pun, you simpan duit, gedebuk gap dia, you dapat macam inilah. Katakanlah kita ambil paling rendah lah 5%. So you still tak pressure lagi pasal you ada gap antara 20,000 ke 50,000 untuk pergantian bateri. Okey, katakanlah dia naik kepada 15%, kenyang lah you lagi tak pressure. Ataupun 25%, lagi you kenyang. Bermakna dekat sini tak ada isu pergantian bateri. So sama ada you pakai Pro 2 QVE ataupun pakai emas 5 yang premium, okay, which is tak ada perbezaan yang ketara. Okay, kita patah balik kat sini pula. Kita tengok sini. Okay, infrastruktur dan layanan charger. Okay, charger kat rumah dah ada. Internet 5 tahun free, gratis Jangan servis jangan Proton. Okay, Pro 2 Smart AC charger jual terpisah. So QVE ni charger tu kita kena beli sendiri. Okay, recharge.
Mobile portable fast charger. Okay. P-Circle super app untuk kontrol dan monitoring. Okay. So, bermakna you ada boleh kontrol dekat tangan you sendiri. Faham tak? You ada real time monitoring. You boleh start engine sendiri ke dekat tangan you sendiri. Okay. Then, you ada jaringan services, jaringan Proton. Jaringan produk outlet EV khusus. Okay. Dia tak ada masalah. Kalau orang Malaysia tak susah lah nak pakai ni. Pasal kilang kat sini. Tak pening kepala. Okay. Keamanan ni keselamatan lah. Okay. MAS 5 yang premium 6 airbag, kamera 360, TPMS emergency source. Alright. QVE ada ADAS lengkap, AAB ada dulu, okey. 6 airbag, okey, tak ada masalah. Child 360 km. Tapi daripada spek macam menang QVE lah. So kesimpulan, mana yang lebih untung? Okey. Harga awal rendah dan kepemilikan penuh. Proton Emas 5 lah. Alasan harga promo RM69,800 tambah paket bonus menarik charger data financing. Okey, data financing dia 199 dan 199 198 bulanan selama 5 tahun. So bulan-bulan tengok ini tadi kita kira kalau ada untung tu lah. So bulan-bulan you bayar loan, katakan tadi tu on the road 69,800. Kata kalau on the road tadi tu 72,000 lah pasal you ambil premium kan. So you kat sini 1.99 you 5 tahun. So 1261 lah bulanan. Okey. 1261.68 bulanan. Okey. Kalau katakan you ambil kat sini 2.3 lah. Pasal bank kan. Okey, 9 tahun. Okey, 72,000. So bulan-bulan you bayar 739 lah. 738.68. Okey, 739. Okey, kita tengok pula QVE. So 80,000. So bulanan you naik 820. So gap 100 Gap 100. RM100 pula kalau you letak 9 tahun Kita main 9 tahun lah, jangan pening kepala. 9 tahun bersama 108. Okey, 12%. Okey, you ada gap 100 kan. So, you ada gap 100 kan. Okey, faham? You ada 19,582. Bermakna kalau you pakai premium P Emas 5 which is lagi untung. Tapi you kena tengok daripada sudut keluasan besar ke apa semua. So nanti kita akan buat physical check. Ini kita peringkat daripada data analisis, daripada data dokumen, kita audit, kita membuat analisis daripada sudut apa yang dinyatakan dalam brosur-brosur tersebut. Alright, okay. So jom kita tengok daripada analisis kita seterusnya. So teknologi terkini, produk QVE lebih lengkap lah. Tak ada masalah degradation, performance jatuh. Tak ada masalah. Pasal apa? Performance dijamin oleh Pro 2. Okay? Biaya nilai jual kembali, QVE lebih stabil lah. Okay? So, you tak ada isu nak ganti bateri mahal pada tahun akan datang. Okay? So, bermakna lebih kurangnya akan datang, you kena bayar bateri RM20,000 ke RM50,000 pada masa akan datang lepas 8 tahun atau 9 tahun. You tak ada isu kat situ bila you pakai QVE. Nampak? Untung rugi ni it depends gaya pemakaian you. Tapi prestasi bateri ni kita takut menurun kan. Tapi kalau ada kayu pakai QVE dijamin oleh Pro 2. Nampak? Okay. Kenyamanan keselamatan QVE lah. Interior lebih moden, ada selengkap dan pengalaman kolektor lebih baik. Okay, saranan sure lah. Cek harga QVE terlebih dahulu. Nanti kita akan buat physical check kerana tidak tercantum. Pastikan anda mendapatkan harga penawaran harga on the road dari dealer Pro 2. On the road berapa? Nanti you buat kajian daripada segi financing sama ada 5 tahun ataupun 9 tahun. Alright, okay. Hitung biaya total 5 atau 8 tahun dia sewa bateri QVE
biasa potensi pergantian bateri emas. Okey. So kat sini kalau orang yang pakai premium emas 5, you kena tiap-tiap bulan you kena menabung 275 paling tidak apa selama 8 tahun untuk you nak cover balik cerita pergantian bateri. You tak pressure, faham? You mesti menabung. Kalau orang QVE ni pula pun boleh menabung juga. Menabung tak ada masalah. You menabung apa-apa hal menabung dari segi penjimatan duit minyak, kos minyak you tu you menabung lah. Sebab I perancang kewangan, so you kena menabung you tak pressure. Test dah kedua-duanya, rasakan perbezaan performance. Okay. So kalau kita tak nak fikir pening-pening jangka masa panjang bateri performance jatuh, you ambil QVE lah sebab ada jaminan. Tapi you kena ingat ada waranti juga daripada Proton. Okey, jika anda mahu harga terjangkau sekarang, lebih murah sekarang, siap tanggung risiko bateri, emas lebih cukup menarik. Okey, semoga membantu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.